Tapi kan, tahun lepas, Pak Mahir kasih 20 sen je. Jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan Opah lah ya? Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak abah yang nak sayang diorang? Kalau tak ada ibu? Tak adalah syurga. Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak. Ada ke orang nak beli? Bukan cantik pun. Aku takkan naik kapal dengan Nesan. Kenapa pula? Yelah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Cita-cita saya. Hebat kan? Apa tu? Kau nak jadi polis ke? Bukan. Tekan lagi. Kau nak jadi pencuri? Kalau macam tu, aku pun nak jadi guru lah. Alah, kau mengira pun tak tahu. Saya harap teman-teman semua senang sama saya. Senang? Kita susahkan dia ke? Ini gaya aku. Kau apa tahu? Kau rambut pun tak ada. Cikgu! Basah! Kenapa tu? Korang kan botak. Mana ada rambut nak digunting? Cikgu besar. Senang je. Makan banyak-banyak. Tak payah belajar. Jadi Ihsan pandai masak apa? Pandai. Pandai makan je.